Orang dulu wa amaruha aktsaru min amaruha. Orang dulu memakmurkan dunia lebih daripada kamu memakmurkan dunia. Orang dulu asyadda minhum quwwah, mereka lebih kuat daripada kamu, mereka lebih pandai daripada kamu. Allah sebut dalam Quran ada 118 ayat cerita tentang orang dulu. Saya seronok bila kita belajar. Kita dulu-dulu tidak ada mata wang, menggunakan sistem barter. Orang dulu kalau beli beras tukar dengan nangka pula kalau tukar. Mana ada sistem barter? Zulkarnain, kita sebut Zulkarnain kan yang menguasai dunia tu. Dia buat benteng Ya'juj dan Ma'juj. Okey. Dia berjalan daripada timur ke barat. Takkan jalan kaki. Maknanya Zulkarnain menguasai. Dia Zulkarnain itu maksudnya apa? Mempunyai dua tanduk. Bukan maknanya dua tanduk tu dia ada jin, tak. Dia menguasai dua benua. Takkan dia menguasai tidak ada perjalanan yang cepat. Tak ada kenderaan yang cepat. Jadi digambarkan dalam filem Hollywood, semuanya king, semua pakai baju bulu jalan. Bukan. Okey, satu. Bila dia sampai di dua pergunungan, orang kampung ni sebut apa? Negeri sebut apa? Zulkarnain. Belah sana Ya'juj, belah sini Ma'juj. Mereka datang serang kami. Tolonglah benakan satu tembok. Bainana wa bainahum sadda. Benakan satu sadda antara kami. Okey. Zaman Zulkarnain berapa ribu tahun? Ribu tahun lepas. Okey. Zulkarnain naik bukit. Dia tengok besarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dia turun balik. Okey. Bawakan kepada aku besi dan tembaga. Bayangkan besi yang dia bina tu sampai sekarang tak runtuh. Besi jenis apa? Ada lombong tak? Mana besi boleh order COD je? Maknanya mesti ada lombong. Teknologi lombong besi dah ada masa itu. Teknologi perak dah ada masa itu. Macam mana nak membakar besi yang begitu besar? Nak tutup gunung ni. Kalau Everest orang boleh panjat, takkan tembok orang tak boleh panjat? Cuba fikir. Besi apa yang dia buat? Tembok tinggi mana yang dia buat? Sampai sekarang belum lagi pecah lagi tembok tu. Maknanya teknologi besi sudah wujud ribuan tahun yang lepas. Siapa kata orang dulu-dulu bodoh? Dan mereka datang jumpa Ya'juj dan Zulkarnain, kami berikan upah kepada kamu. Buatkan tembok ni. Maknanya sudah ada sistem mata wang. Takkan dia kata ambil lah kurma ni upah. Tak ada. Kata Zulkarnain, Allah bagi pada aku lagi hebat pada upah yang kamu nak bagi. Jadi jangan kita kata bahawa orang dulu-dulu tak erti. Awal daripada Zulkarnain siapa dia? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh kata, ya Allah, umat aku ni degil sungguh dah. Aku serahkan mereka pada engkau. Apa kata Allah? Wasna'il fulk, buat kapal. Kalau bahtera dia boleh buat, mesti rumah dia ada. Kalau bahtera dia boleh buat, takkan tak pakai baju. Okey, dibuatnya bahtera tu dengan apa? Bi'ayunina wa wahyina wa alwahin wa dusur. Buatlah dengan kayu, buatlah dengan paku. Akhirnya buat kapal atas bukit. Jangan duk fikir hoi. Dia umur 900 tahun bang. Takkan tak ada teknologi Datuk oi. Tak munasabah. Akhirnya buat kapal. Okey, dia panggil segala binatang naik. Agak-agak macam mana panggil binatang naik? Tak ada teknologi. Kita nak pujuk gajah kat gerik tu pun guna teknologi. Segala binatang Nabi Nuh panggil. Maknanya ada teknologi mengawal binatang. Okey, naik. Hujan pun turun, ribut topan turun. Anak dia di bawah. Dia di atas bukit gunung. Dia panggil dah anak dia naik. Wahai anakku, naiklah di atas kapal. Saya umur 50 lebih. Boleh dengar tak dari hujung sana? Tak boleh. Bayangkan 900 tahun. Seorang atas bukit, hujan ribut topan, anak dia bawah. Anak dengar tak? Kalau saya kata dia guna teknologi, Den, naik atas Den. Hujan lebat ni. Tak apalah bapak naik atas bukit. Tapi orang akan ketawa pada saya. Itulah teknologi. Dia orang lagi cakap, Kanaan, naiklah. Tak payahlah, takkan dengar. Okey, berapa lama dia berlayar? Beratus-ratus hari. Okey. Minum tak? Di mana nak minum? Itu banjir ada ustaz. Suap je lah. Silakan minum air banjir. Cirit kau. Gajah makan apa? Makan tebu. Lagi? Binatang rimau makan apa? Daging. Maknanya dia bawa ada stok makanan. Dia bawa ada stok minuman.
Ada tak tangki air dia? Ada tak frozen dia? Mesti ada. Bayangkan 120 hari dia orang belayar. Mesti ada sistem. Mesti ada sistem dia, peparitan dalam kapal dia, perkumuhan dia, air dia macam mana, semua ada. Mesti ada satu tempat pilot untuk jalan. Mesti kompos semua ada. Mana boleh berkayuh gitu? Mana Nabi Nuh? Pulanglah. Mana dia berhenti, kita berhentilah. Ingat sistem tu ke? Dah ada enjin semua dah ada. Ya, dah ada dah. Dalam Quran ada 118 ayat menerangkan orang dulu lebih maju daripada kita. Tetapi mereka engkar pada Allah. Mereka lawan Rasulullah. Rawan Rasul-Rasul. Allah hancurkan mereka.